Ini satu lagi cerita abang besar nak buli negara kecil. Amerika Syarikat tekan Indonesia supaya tinggalkan sistem pembayaran tempatan dan guna Visa atau Mastercard je. Kalau tak, bersedialah kena tarikh tinggi dan sekatan perdagangan. Wah, garang betul US ni. Okey, jom saya explain. Indonesia sekarang dia tengah buat satu langkah berani nak guna sistem pembayaran tempatan mereka sendiri yang dipanggil QRIS, dibaca KRIS, dan juga sistem kad kredit nasional. Tujuan dia jelas, nak kurangkan kebergantungan pada sistem luar macam Visa dan Mastercard, jimat kos transaksi dan kuatkan kedaulatan ekonomi. Benda tu logik. Negara besar macam Indonesia dengan lebih 270 juta penduduk mestilah nak ada sistem sendiri. Tetapi tiba-tiba US pula masuk nak kacau. US bagi tekanan diplomatik dan ekonomi. Katanya tindakan tu tak adil pada syarikat asing dan langgar prinsip perdagangan bebas. Siap ugut lagi. Kalau Indonesia tak patuh, mungkin akan dikenakan tarif import tinggi untuk produk dia. Ini dah macam filem gangster ekonomi dah ni. Kalau kita fikir balik, kenapa US nak marah sangat? Sebab Visa dan Mastercard ni syarikat US. Kalau makin banyak negara mula potong dia dari ekosistem pembayaran, maknanya dia akan hilang pengaruh dan hilang duit. Bayangkan berapa bilion US dollar dia kutip setiap tahun dari charge transaksi. Itu baru satu negara, belum cerita global lagi. Indonesia bukan negara pertama pun. China dah lama ada UnionPay. India ada RuPay. Brazil tengah bangunkan sistem sendiri. Negara-negara ni sedar kalau terlalu bergantung pada sistem barat, bila-bila masa boleh kena switch off. Sama macam kalau akaun PayPal, Stripe ataupun bank antarabangsa kena sekat. Kita tak boleh buat apa. Semua kontrol ada dekat tangan mereka. So, bila Indonesia ambil langkah ni, sebenarnya dia tengah fight untuk kedaulatan kewangan. Tapi biasalah, bila negara kecil mula berdikari, US akan mula tekan. Konon nama dia liberalisasi pasaran. Padahal dia juga yang paling suka kontrol. Sekarang ni soalan penting, adakah Malaysia juga patut buat benda yang sama? Kita pun banyak juga yang guna Visa, Mastercard, PayPal. Tetapi kalau kita boleh bangunkan sistem pembayaran sendiri yang kuat, selamat dan dipercayai, kenapa tidak? Tak salah nak guna servis luar, tetapi jangan sampai 100% bergantung. Sebab bila krisis datang, yang tekan butang off tu bukan kita. Kita boleh belajar apa dari cerita ni. Dalam dunia global sekarang, sistem kewangan pun boleh jadi senjata. Negara yang berani berdikari mesti bersedia menghadapi tekanan. Kita sebagai rakyat kena sedar, bila ada negara cuba berdiri atas kaki sendiri, janganlah cepat percaya naratif barat. Kadang-kadang yang dikata tidak adil tu sebenarnya cuma tak menguntungkan mereka sahaja.